Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Oi. Saya just datang nak tengok tetamu kita. Cuma saya jemput datang ke depan ni. Pertama saya ingin jelaskan saya bukan apa Wahabi ke Salafi ke, bukan. Saya tidak mengaku dan saya tak suka dipanggil begitu demikian. Saya cuma minta di dalam social media, saya minta sebab kita ni Quran ni tema utama dia adalah tauhid kepada Allah SWT. Itu aja tema utamanya. 25 Rasul. Kita baca Fatihah satu hari 17 kali. Peringatan Allah pada kita. Hanya kepada Allah kita mengabdi diri dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kan? So bagaimana kita mengatakan bahawa hari ini kita boleh minta pada orang mati? Saya akan jelaskan kenapa tak boleh minta. Kalau tengok buku yang ditulis tu, saya rasa mungkin tu dia akan melibatkan sekali orang mati itu termasuk dari wali. Betul? Ada sebut wali tak buku ni? Wali, orang soleh ada sebut tak? Ada. Kalau kita tengok perbincangan tadi, hanya sebut Rasulullah SAW saja. Betul? Sepanjang tadi perbincangan tadi hanya sebut Rasulullah SAW. Betul? Ada wali ya? Alright, tuan-tuan sebut. Minta maaf. Okey. Katakanlah, saya bagi satu perumpamaan. Sekarang ni, kita nak pergi minta kat kubur Kubur. Kita minta ke kubur wali. Wali mana kita sebut satu nama? Contoh. Abdul Qadir Jilani. Baik. Kita ketahui bahawa Allah SWT itu maha mengetahui. Maha tahu. Betul? Dia tak faham semua bahasa. Anytime. 24 jam tanpa tidur. Betul? Kursi ya? Allah tahu yang ke depan, yang ke belakang. Okey, sebelum sampai situ, saya nak beritahu, saya nak tanya, kenapa kita jumpa tukang tilik itu syirik? Tuan-tuan berfikir tak, kenapa jumpa tukang tilik itu syirik? Kenapa pakai tangkal itu syirik? Nabi kata betul kan? Ada hadis kan? Adakah kita menganggap tangkal itu Tuhan? Ada tak kita menganggap tangkal itu Tuhan? Tak mungkin. Kita jumpa tukang tilik pun kita tak jumpa tukang tilik itu Tuhan. Tak pernah. Kita hanya jumpa dia dengan hasrat nak tahu benda ke depan. Betul? Nak ramal. Nak tahu nasib kita ke depan. Apa yang berlaku. So syiriknya di mana? Syiriknya apabila dia telah mengatakan bahawa dia mengetahui perkara di hadapan. Future. Benda yang Allah saja tahu. Dia telah mengaku. Iaitu Allah tahu perkara di hadapan. Iaitu dia telah menyamakan ataupun kita menganggap diri dia ada sifat ketuhanan. Iaitu maha mengetahui ke depan. Betul? Itulah syirik dia. Syiriknya kita tak akan sembah tukang tilik, kita tak sembah dia. Tak pernah mengaku dia Tuhan. Betul? Malah kita bagi dia duit. Kalau kita bagi duit, itu bukan Tuhan. Benar kan? So, masalah syirik dia di situ. Sama juga kita pakai orang pakai tangkal. Nabi kata itu syirik. Syirik di mana? Kita mempercayai bahawa benda itu ada sifat ketuhanan itu melindungi kita. Betul kan? Itu syirik dia. Kita tak mungkin kata dia Tuhan. Dan satu lagi, balik pada kubur tadi. Kenapa saya katakan bahawa perbuatan itu adalah paling kurang bagi saya lah saya pegang itu syirik. Kenapa? Apabila kita pergi jumpa kubur Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kita pergi jumpa seorang, contoh, saya pergi jumpa seorang, dia mati, kan, dah sudah meninggal. Saya cakap dengan seorang, mungkin dia boleh bagi perhatian. Sebab dia seorang. Tapi kalau dia pergi satu masa tu, ada 10 orang, ada 20 orang, ada 50 orang, macam mana dia boleh dengar? Kalau dia boleh dengar, bermakna dia Tuhan, seperti Tuhan. Dia ada sifat ketuhanan. Betul? Surah Al-Baqarah. Sekejap. Surah Al-Baqarah. Nabi SAW ketika dia berdakwah kepada para pembesar, dia tengah berdakwah. Kemudian ada sahabat datang. Kan? Dia buta. Dia tak nak minta perhatian beliau. Rasulullah. Nak bercakap dengan Rasulullah. Rasulullah rasa terganggu sikit. Bermasa muka Rasulullah. Maka Allah turunkan wahyu menegur Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah nak beri perhatian pada ramai orang tak mampu. Hanya pada pembesar seorang. Datang orang kedua, dia sudah rasa terganggu. Kerana itu sifat kemanusiaan. Itu sifat manusia, makhluk. Hari ini kita pergi ke kubur, kita akan jumpa Abdul Qadir Jilani. Ya Abdul Qadir, tolong doakan kami. Ya Abdul Qadir, apa saja permintaan. Macam mana dia boleh beri perhatian? Macam mana dia boleh dengar tanpa tidur? Tak mungkin. Itu bukan sifat Tuhan. Saya dulu. Okey. Terima kasih ya. Jumpa lagi. So itu saya punya hujah saya.
Saya dulu sama Tok Kong. Dulu hidup saya ni kecil-kecil dulu tengok mak saya sembah nenek moyang saya. Minta pertolongan nenek moyang. Nenek moyang saya dia punya tanda tu di dalam rumah. Tiap-tiap pagi akan pergi minta pada dia, minta perlindungan. Dah habis ke belum? You tak ada tanda tadi, itu hujah saya. Saya tunggu. Saya bagi hak kepada. Baik. That's why saya katakan bahawa perkara ni tidak boleh dipakai, diterima. Kalau kita terima, kita sama dengan minta maaf agama lain. Katolik mereka memang meminta kepada Saint Santos juga. Dia pergi minta, dia minta per orang mati, minta tolong. Sama ada minta tolong sembuhkan atau minta tolong supaya tolong paskan, tolong sampaikan dia punya hikmat matlamat kepada Tuhan. Itu sifat orang Katolik, minta maaf. Kita Muslim, tauhid kita sangat unik. Kenapa kita nak guna perantaraan? Saya tinggalkan agama lama saya kerana saya tidak mahu perantaraan. Saya nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Saya dah doa kepada semata-mata. Hari ini saya kecewa apabila melihat Muslim kita suruh kata daripada pergi minta tolong kat kubur wali, kubur orang soleh. Ini apa? Nonsense. Ayat Quran tak ada satu pun. Hadis Nabi walaupun tak ada satu pun yang suruh pergi minta tolong mati. Tak mungkin jumpa. Saya mencabar sesiapa yang boleh tunjukkan satu hadis Rasulullah SAW. Satu saja, ayat Quran satu saja, ataupun 10 sahabat yang utama. Kalau tunjukkan mereka memang minta tolong orang mati, saya bagi 10,000. Saya mencabar. Saya sudah cabar setiap tahun lepas. Saya telah menyampaikan kritikan saya. Dan permintaan saya jumpa Mufti Wilayah Persekutuan masa tu, Dr. Rukman. Dia dah ada jawapan. Saya nak minta jumpa doktor sekarang ni, Ustaz Fawaz Fazil. Pun dia ada jawapan. Kerana menyampaikan kebimbangan saya cemburu. Kenapa? Saya nak ajak keluarga saya berislam, tauhidkan Allah. Tetapi hari ini, orang Islam kita menggunakan pantaran. Mak saya belum Islam lagi. Saya menjaga dia bertahun-tahun lah. Ayah saya, Alhamdulillah, saya sempat Islamkan, Alhamdulillah, sebelum beliau meninggal. Saya bersyukur. Mak saya sekarang ni sakit, dia stroke, tak boleh cakap. Tak boleh cakap, tak boleh berbahasa, hanya boleh angguk dan senyum macam tu saja. Saya cemburu. Keluarga saya belum Islam. Saya nak mereka dah tauhid. Macam mana saya nak ajak mereka Islam kalau kita orang Islam minta tolong kepada kubur orang mati? Demi Allah, saya tak boleh terima. Walaupun kau beri saya sejuta pun saya tak terima benda ni. Minta maaf. Itu keyakinan saya. Demi Allah. Saya cabar semua orang di sini. Berikan. Saya akan berikan 10,000. Saya boleh beri satu ayat Quran saja. Satu saja ayat Quran yang mengatakan bahawa Allah suruh kita meminta kepada orang mati. Sama ada minta dia doakan atau meminta tolong apa saja pertolongan. Malah dengan Nabi pun tak pernah. Takkan Allah turunkan begitu banyak Nabi, begitu banyak Rasul. Tak ada satu pun Rasul yang menjadi contoh. Boleh minta tolong kepada dia ketika selepas dia mati. Tak ada satu pun. Kena fikir. Agama ni kita kena berfikir untuk beragama. Kita tak boleh turut tanpa berfikir. Allah kurang kita otak. Allah suruh kita ikra, baca. Baca makna kena fikir, kena baca. Nak baca tu tak guna otak, dia baca. Baca makna fikir, baca. Beragama dengan baca. Faham. Jangan terima tanpa berfikir. Alright? Alright. Terima kasih. Boleh. Testing. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Muhammad Oi atas penerangan kepada kefahaman beliau. Pertama sekali tentang dalil tadi, ana ada